Akak jangan jadi soot, Kak. Akak jangan jadi soot. Saya cakap 5-6 kali ni dah. Jumpa lagi bang. Jumpa lagi. Okey. Kan cantik macam ni. Ni bila buat ni? Baru buat. Sehari sebelum start event. Selepas kena tegur tu. Ya, itu kita ada. Okey. Musim ke apa? Ha? Musim dia. Musim dia. Musim, ada start musim ni. Akak jangan jadi soot, Kak. Akak jangan jadi soot. Saya cakap 5-6 kali ni dah. Enggak bang, bising. Okey. Sini. Bukan. Sana. Itulah. Okey. Kau isi air yang boleh bagi nampak dia punya tulisan dia. Okey. Isi boleh nampak tengah. Okey. Tak, ni tangan kau pasal tak boleh diam ni? Duduk dia diam. Itu dia. Okey, kita masuk penjara sekarang. Ada orang berniaga air lain pada yang lain. Harga dia macam mana saya nak tengok? Kau ni buat hijau sama kali hijau kadang orang tak nampak. Lepas tu orang komplain kata kau tak letak tanda harga. Kau boleh tak buat lain yang ni warna hitam ke, tunjukkan dia ni lain sikit. Awak orang mana? Orang KL. Orang KL. Baik. Kesihatan tu yang mana? Macam makcik je kau ni. Kau lepas tu kau nak cong aku di KL. Habis tadi macam bagi ayat gantung tau. Dia macam ni lah. Kalau yang ni RM5. Kalau ni RM10. Tadi adik cakap ni RM5. Yang ni RM10. Macam ada benda lagi nak cakap. Jangan main jiwa Yang botol kecil RM5, yang besar dia RM10. Okay. Ada yang Kau buat lagi sekali ni. Dalam kau sebut bunyi harga real kau ni. Memang lahir telan huruf R ke? sabar bang, sabar memang Orang- dia kuat. Orang Sabah bang ni. Kau buatlah yang semenggah sikit. 6 ni kau tulislah betul-betul. Kau colourkan ke buat nombor Okey, 6. bang. Kan tak balik Sabah ni sekarang. Nah. Boleh balik Sabah kan ni? Tak boleh. Orang Sabah juga bang ni. Kau di Papar? Di Papar. Papar kau di mana? Manis. Kimanis. Kau dah payah balik. Pasal menteri pun sudah ada kat sini. Menteri aku pun orang Papar. Oh ya tak? Iya. Kalau tengok harga semua ada. Cuma ada yang mungkin pakai warna sama background dengan dia punya banner. Betul. Ramai yang komen harga tak ada. Boleh tak spesifik kedai mana sebab dah round. Cuma dalam 5% kot. Dan semuanya pada air mineral saja yang tak ada harga. Jadi kalau kata yang mana komplain tak ada harga tu, minta spesifikkan lah. Supaya senang. Senang nak compound. Jom kita benteras mereka, hentikan diri, hapuskan penderhaka. Kita gemuk.